Tiga haiwan yang dulu pernah dianggap sebagai mitos tapi sebenarnya wujud. Nombor 3, digelar raksasa laut. Pertama, gorila. Orang Eropah dulu menganggap gorila hanyalah haiwan mitos yang ganas, makan daging manusia dan bodoh. Pada 1902, penjelajah barat Paulo Coelho menjadi manusia Eropah moden pertama yang menemui sekumpulan gorila hidup semasa misi mengesal spesies mitos tersebut. Selepas kajian, ternyata gorila tidak memakan manusia, tak ganas dan sangat cerdik. Kedua, okapi. Haiwan yang berasal dari hutan hujan Republikan Demokratik Kongo ini pernah dikenali sebagai unicorn Afrika oleh orang Eropah kerana mereka menganggap haiwan tersebut mustahil wujud. Penduduk tempatan sudah lama mengetahui kewujudannya, tetapi cerita mereka tidak dipercayai sehingga rangka dan kulit okapi ditemukan pada tahun 1901. Yang suka haiwan, sila hadirkan diri dan bagi tahu haiwan kegemaran anda. Terima kasih. Ketiga, sotong gegasi. Kisah tentang raksasa laut yang menyerang kapal telah menjadi legenda selama berabad-abad. Sotong gegasi dengan saiznya yang luar biasa sering dianggap sebagai makhluk mitos seperti kraken. Walaupun bangkai sotong gegasi telah ditemukan beberapa kali, ia hanya berjaya difilmkan hidup-hidup buat pertama kali pada tahun 2004, membuktikan bahawa raksasa laut ini benar-benar wujud.